dia. Memang kata cukup padu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi dulu. Tak nak jangan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel King Cobra channel. Channel ulah anda. Okay geng. Macam biasa rutin harian, rutin mingguan. Bersihkan ular tedung selah lah. Bila dia bersalin kulit pula tidak secara normal tengok kulit dia tu melekat dekat badan. Dekat kepala pun semua sekali Jadi nak tak nak kita kena keluarkan dia. Bersihkan badan dia. Tengok penuh kulit melekat dekat badan dia tu. Yang orang kata kita kena bantu dia lah. Okay, macam biasa lah. Kita buat macam biasa. Okay, tu keluar sangkar. Keluar sangkar dulu. Badan dia solid molek geng. Yang ni kita kena bantu dia. Bersihkan. Jadi yang ni macam biasalah, kita ambil dia, kita akan masuk di dalam bekas dulu. Masuk. Lepas tu kita akan basahkan kulit dia. Okey kan, kenapa King Cobra ni kita kena sentiasa bersih kulit dia? Sebab bila dia duduk dalam sangkar ni, keadaan dalam ni dia tidak lembab ataupun kata dia kering lah. Jadi kulit dia ni pun senang sangat lah melekat dekat badan dia ni. So sebelum kita nak bersih kulit dia macam biasa lah, okay, kita kena lembabkan dulu. So bila kita cabut nanti tak ada lah sampai kata luka lah kulit dia ni. Luka. Okay, tengok dekat badan dia tu, kalau kulit dia ni dah lembab, kita juga kita sembuai macam ni pun dia dah boleh kita tanggal lah kulit dia tu. Tanggal dengan sendiri. Tak boleh dah kita pegang-pegang dia. Jadi senang lah kita. Kita pergi jadi senang lah. Tak boleh pegang kepala dia. Tak boleh buat apa-apa. Kalau kita buat macam ni, kalau dia tanggal semua, tak perlu kita pegang. Jadi tak ada susah-susah nak pegang kepala dia ni. Tapi kalau tak tertanggal juga kena pegang kepala dia tu. So ni memang kata rutin biasa lah untuk geng-geng stesi. Rutin biasa. Kita cabut atas kepala dia pun. Kena pegang kepala juga. Kelopak mata dia tak tercabut. Tengok sekali. Nampak. Ada lagi kulit. Tak nak jangan cabut. Belakangnya. Pegang-pegang dah. Tak pipi dia betul dia. Cukup kena cabut. Ni ada dekat kelopak mata dia sikit lagi. Badan dia pun ada juga. Tak nak cabut lah. Jadi kita kena bantu juga. Kena bantu dia. Bagi dia berendam di dalam ni. Dia suka juga berendam ni. Jangan-jangan dia mandi ni lah. Cabut juga akhirnya kat pipi dia. Cumanya dekat mata dia ada. Dekat mata dia sebenarnya bahaya. Kalau kita tak buang dia, lapuk atau kulit yang dah bersalin dekat mata dia tu, bila dah 2-3 kali, lama-lama mata dia akan jadi tabu lah. Tabu kemudian boleh jadi buta lah. Boleh buta mata dia tu. Okay, pegang kepala kejap Pegang kepala, kemudian kita akan bersih mana lagi yang melekat dekat badan tu. Kenapa termenang dia? Tu dekat mata dia tu masih lagi ada kulit yang melekat lah. Jadi kena buang. Itu yang kata boleh buat ular ni buta lah kalau kita tak buang.
Bila dah 2-3 kali bersalin kulit, masih lagi melekat dekat situ. Jadi kita kena banting. Untuk sebelah sini tak ada masalah dah. Sebelah sini settle. Dah orang kata dah tercabut dengan sendiri. Dekat badan dia pun dah comel molek. Ada lagi lah yang bawah-bawah perut dia tu yang masih lagi melekat. Bismillahirrahmanirrahim. Kena slow-slow, hati-hati pegang. Hati-hati. 1, 2, 3. Okay, relax. Relax je. Okay, nak buat kelopak mata ni. Okay. Sikit je. Sikit je. Okay. Sikit je. Ni kelopak mata ni, nampak? Dia nampak jelas. Ya ni. Tu dia. Okay, badan dia pun tak perlu lah. Berok geng. Jangan berok. Kena baju aku. Berok. Pegang sikit je. Okay, settle. Alhamdulillah. Selesai. Okay, duduk balik dalam ni. Gendam dulu. Relax dulu dalam tu. Gendam dulu dalam tu. Okay, jom masuk sangkar. Kulit pun dah kita bersih semua sekali. Dah mandi, dah minum air kat luar. Jadi seterusnya kita akan ambil dia. Kita akan simpan dalam sangkar. Cuba nak ambil dengan tangan. Lama aku tak, orang kata lama sangat dah aku tak buat latihan dengan ular ni. Tengok air dia. Memang orang kata cukup padu. Okay, kita tutup slow-slow bagi dia masuk dalam ni. Okay, beres. Dia bila dia pergi sana tu, okey tu. Dia patut kan. Masuk. Okey, selesai rutin harian bagi king cobra untuk hari ni. Nanti kita akan bersih lagi sangkar yang lain. Rutin wajib bagi tim SKC. Tiap-tiap minggu akan ada orang mari bersih semua sangkar yang ada dekat Snake Training Gallery ni. Okey, beres. Bye.